Halo berjalan ke Awakening Life yang lain, Awakening Wednesdays. Saya Jennifer Leclerc, pengasas gerakan Global Awakening Prayer Hubs. Saya sangat gembira Anda menyertai kami hari ini. Kita akan bercakap tentang pendoa syafaat Isabel. Dan hijau akan menjadi baik. Pendengar ya baik, saya menulis keseluruhan buku tentang pendoa syafaat Isabel. Jadi jika Anda ingin mengambil buku itu atau Anda ingin mengambilnya, Devotional Intercessors, pergi ke tapak web saya di jenniferleclaire.org atau pergi ke Amazon kerana kedua-dua buku ini tersedia di sana. Kita akan masuk ke dalam ajaran ini hari ini dan saya akan menghuraikan entry ini dari kebaktian pengantara. Ia dipanggil menghindari perantara Isabel. Jadi marilah kita berdoa. Bapa, saya berterima kasih atas nama Yesus kerana Anda baik. Saya berterima kasih kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu. Saya berterima kasih atas kebijaksanaan. Tuhan berilah umat-Mu telinga untuk mendengar apa yang Roh-Mu katakan kepada gereja. Tolonglah kami Tuhan, tingkatkan kebijaksanaan kami supaya kami dapat melindungi kumpulan doa kami. Dalam nama Yesus. Amin dan amin. Saya ingin melihat 2 Raja-Raja 9:22. Ayat ini berbunyi, ketika Yoram melihat Yehu, dia berkata, adakah selamat Yehu? Maka jawabnya, apakah damainya selama pelacuran ibumu Isabel dan sihirnya masih banyak? Jadi sekarang di sinilah Anda melihat hubungan yang sangat jelas dan tidak dapat disangkal antara Isabel dan praktik ilmu sihirnya yang merajalela. Sekarang ratu ini, Isabel, adalah eh, anak perempuan seorang imam besar Baal, dan dia menyembah Asitoret dan Baal, memperkenalkan semua ini ke dalam adegan keagamaan Israel. Jadi dia beroperasi dengan roh jahat. Dia mempunyai beberapa masalah dan semangat yang sama yang mempengaruhi Isabel, mempengaruhi orang hari ini. Kami memanggilnya roh Isabel kerana ia adalah roh yang sama yang mempengaruhi ratu dalam 2 Raja-Raja dan ia juga roh yang mempengaruhi wanita itu dalam Wahyu 2:20. Maka Isabel sukakan syafaat. Saya menulis keseluruhan buku tentang ini, kawan-kawan. Sukar bagi saya untuk memastikan ini pendek, tetapi ini adalah ketulan sebesar gigitan. Isabel suka syafaat, tetapi bukan kerana dia mahukan jawapan doa. Ini kerana dia mahu mengawal, memanipulasi, dan menggulingkan syafaat yang sebenar. Isabel seringkali beroperasi dalam pengurapan doa syafaat palsu. Jadi Anda perlu belajar untuk mengenal pasti roh ini sedang beroperasi kerana lambat laun jika Anda ada kumpulan doa atau Anda terlibat dalam doa korporat di gereja Anda atau jika Anda ada pusat doa, akhirnya akan ada seseorang yang bangkit dalam kumpulan Anda yang beroperasi dalam roh ini dan melepaskan sihir. Sihir adalah kuasa musuh. Ia menyebabkan kekeliruan, kabus otak, kealpaan, penyakit, macam-macam lagi. Maka wahyu pendoa syafaat Isabel ini datang kepada saya ketika saya mengajar di sekolah nubuat saya. Saya benar-benar berada di tengah-tengah pengajaran dan pengurapan Roh Kudus ada pada saya dan saya mendapat urapan dan tiba-tiba ia seperti wahyu. Ia hanya keluar dari mulut saya. Ada orang yang sebenarnya dirinya sebagai pemberi syafaat tetapi mereka tidak lain hanyalah pengumpat. Mereka tidak pernah berdoa tentang sesuatu perkara. Mereka hanya mahukan maklumat. Mereka adalah Isabel yang menyamar. Isabel adalah semangat mencari maklumat. Ini yang saya katakan secara langsung. Mereka tidak mencari maklumat supaya mereka boleh berdoa dan melihat Tuhan campur tangan. Mereka sedang mencari maklumat ini untuk dimangsa. PREY, tanding luka dan luka Anda. Semua pemberi syafaat tidak berhati suci atau benar. Sebahagian daripada mereka mempunyai agenda palsu. Itu tidak sepatutnya menjadi kejutan besar. Kita tahu Isabel adalah roh yang mencari maklumat, jadi Anda perlu berhati-hati apabila orang datang ke kumpulan doa Anda atau ke hidup Anda dan mereka mula bertanya soalan yang tidak wajar atau mereka mula bertanya terlalu banyak soalan terlalu awal. Anda tahu ada rentak biasa dalam mengenali seseorang. Kami ada ahli sihir datang ke gereja kami bertanya soalan peribadi tentang saya dan dengan cara ini keseluruhan kesaksian saya adalah dalam talian. Saya telah berkahwin. Suami saya meninggalkan saya dan anak perempuan saya yang berumur 2 tahun. Jadi cerita saya di luar sana. Tetapi mereka bertanya soalan dan kami kemudian mendapati bahawa yang dilakukan oleh ahli sihir.
Macam korang mencari maklumat, macam korang perlu mendengarnya dari mulut anda untuk membentuk sambungan atau kebenaran untuk menyerang. Sekarang saya tidak mencadangkan ahli sihir dalam kumpulan doa anda, tetapi orang Kristian pun boleh dipengaruhi roh jahat, terutamanya jika mereka mengalami kecederaan dan luka. Banyak kali seseorang jatuh untuk pengaruh itu adalah kerana luka terluka dan mereka mahu mengawal. Mereka takut dan mereka mahu mengawal keadaan. Jadi Isabel adalah roh yang mencari maklumat, bukan? Dan ia hanya, kami mempunyai beberapa ini di gereja kami. Anda tahu kami mempunyai sebuah gereja di sini di Florida Selatan yang dipanggil, ia sebenarnya pusat apostolik. Kami mempunyai rumah sembahyang, gereja, dan banyak lagi kementerian lain. Dan kami telah melihat ini berkali-kali, bertahun-tahun. Ya benar-benar sedih. Tapi orang mesti nak dapat percuma kan? Jadi tidak semua pemberi syafaat itu suci hati atau benar. Sebahagian daripada mereka mempunyai agenda palsu. Jadi fikirkanlah, nahaya masuk akal. Kita melihat banyak amaran dalam kitab suci tentang pemberian palsu syafaat adalah anugerah. Sekarang saya tahu bahawa kita semua dipanggil untuk berdoa, kita semua dipanggil untuk memberi syafaat. Tetapi anda perlu bersetuju bahawa ada orang yang sangat berbakat, mereka diurapi terutamanya. Mereka dikurniakan khas untuk syafaat, untuk berdiri di celah dengan selama berjam-jam, dengan sangat tepat dalam apa yang mereka lihat, dengar dan ucapkan dan berdoa. Kita melihat amaran tentang nabi palsu, bukan? Di seluruh Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, amaran nabi palsu. Dengar, semua nabi adalah pemberi syafaat, tetapi tidak semua pemberi syafaat adalah nabi. Semua nabi adalah pemberi syafaat dan oleh itu, Anda tidak boleh membaca satu buku pun dalam Perjanjian Baru yang tidak memberi amaran kepada Anda tentang penipuan atau kepalsuan. Rasul palsu, nabi palsu, gembala palsu, bukan, orang-orang upahan. Guru palsu. Anda tahu, orang-orang malah seperti penginjil palsu. Mereka menyebarkan berita tentang Yesus dengan adil, kerana niat jahat kepada Paul. Dan kita juga melihat saudara palsu dalam kitab suci. Palsu, amaran. Kita kena ambil serius ini. Kami tidak mahu menjadi paranoid, mahu menjadi arif. Oleh itu, perlu diingat, biasanya pendoa syafaat Isabel bermula sebagai terjual habis pada pahlawan doa api. Mereka mungkin berdoa dengan sangat fasih, mereka mungkin berdoa dengan apa yang dirasakan seperti kuasa atau kuasa luar biasa. Dan seseorang boleh beroperasi di bawah roh Isabel dalam doa seminit, berdoa kehendak mereka, cuba memanipulasi, mengawal, postur. Minit berikutnya mereka berdoa dari hati mereka dan Tuhan mengasihi mereka dan mereka mendapat wahyu kenabian, jadi ia boleh menjadi sukar dibezakan. Tetapi kadangkala pendoa syafaat cenderung cedera berkali-kali di gereja kerana mereka disalahertikan. Mungkin mereka cedera akibat tembakan mesra. Atau mungkin mereka telah membuat satu nazar dalaman pada saat mereka terdedah yang menarik Isabel sebagai pelindung mereka. Anda tahu, dan saya boleh huraikan lebih lanjut tentang itu. Tetapi Isabel suka mengumpul pendoa syafaat seperti trofi kerana dia benci melihat kehendak Tuhan terlaksana. Jadi di luar, selain melihat pendoa syafaat Isabel dan berurusan dengan mereka dengan cara yang ilahi, kita juga mesti mencari ahli sihir dalam diri kita. Mana-mana pendoa syafaat boleh menjadi mangsa serangan roh ini. Kami tidak mahu menuding jari kepada orang lain, kami mempunyai 3 lagi, betul, menuding kembali kepada kami. Kita nak periksa hati kita sendiri. Kami tidak mahu digunakan musuh dan mana-mana daripada kami boleh digunakan musuh. Mana-mana pemberi syafaat boleh dipengaruhi roh itu. Saya tahu itu sukar ditelan. Mana-mana pemberi syafaat boleh bertaubat dan kembali ke landasan betul. Kami suka mendengarnya, bukan? Jadi marilah kita berdoa. Sebelum itu saya ingin menjemput anda menjadi sebahagian hab doa kebangkitan. Sertai kami rasmi. Izinkan saya mengangkat anda sebagai penjaga, pemberi syafaat kenabian, pejuang doa, berfikiran kebangkitan. Kami berada lebih 120 negara bumi. Anda mungkin seterusnya. Kami sedang mencari untuk menanam hub di setiap bandar di dunia. Banyak hub solat kami bertemu dalam talian melalui Zoom. Ada yang bercium puri sendiri. Terdapat banyak kebebasan dan banyak kelengkapan. Jadi semaknya di awakeningprayerhubs.com. Jom solat. Bapa, dalam nama Yesus, adakah Anda memberi kami kebijaksanaan untuk melihat operasi palsu para pendoa syafaat Isabel? Tuhan, bantu kami untuk melihat mereka dan menghadapi mereka supaya mereka tidak menghalang doa kami. Dan Tuhan, tolonglah kami untuk tidak menjadi mangsa pengaruh roh jahat ini. Bantu kami untuk melihat sama ada kami beroperasi dalam semangat yang salah supaya kami boleh bertaubat dan kembali sejajar dengan Anda.
Dalam nama Yesus, amin dan amin. Lelaki saya sayang kamu. Saya akan jumpa awak di seberang. Lawati saya di awakeningprayerhubs.com. Terdapat hadiah percuma untuk anda melihat kami. Selamat Hari Kejayaan.